Kadang-kadang masuk tidur pukul 11 sampai pukul 2 tak tidur. Pusing kanan, pusing kiri tak anu. Ini belum sempat habis baca ayat-ayat mata dah kejam dah. Muhaya binti Abdul Aziz. Umur dah 71 dah. Memang hangat ni sedap. Hangat-hangat. Ini suam-suam sedap. Rasa tak pahit. Bau moringa, rasa macam ada rasa pandan sikit lah. Satu kolin ni, Hana sampai 3 kali ke 4 kali minum, tengok pagi. Kemudian tengah hari pun ada juga, lepas makan nasi tu. Kemudian malam nak tidur. Bagus. Badan pun ringan. Lepas tu, yang berkesan, bagi akak ni lah, boleh tidur nyenyak. Sebelum ni susah nak tidur. Kadang-kadang masuk tidur pukul 11 sampai pukul 2 tak tidur. Pusing kanan, pusing kiri tak anu. Ini belum sempat habis baca ayat-ayat mata dah kejam dah. Moringa yang biasa sebelum ni tak ada kesan mudah tidur. Kalau moringa, teh moringa kosong. Rasa macam kurang lah. Tapi pandan ni memang boleh nyenyakkan tidur kan. Sebab kalau ada kolesterol, letak pandan, letak halia, letak serai pun boleh juga lah kolesterol. Aromaterapi pandan kan memang untuk nyenyak tidur kan. Apa yang paling akak suka dengan seri? Dia ni sukanya sebab minum tak ada gula. Dia tak basi tau. Tak basi. Sampai esok paginya. Sampai besok paginya bangun masih ada lagi baki, minum, tinggal tambah aja air panas. Tak basi. Tapi tak letak gula lah. Tak apa-apa. Dia biasa macam ni. Dia tahan. Ini macam ni kan dah tengah hari. Lepas tu nanti sampai besok pagi nak pergi masjid tu. 3 rak minum boleh pula. Tak adalah rasa sakit perut ke apa, tak ada. Rasa dekat masjid tu ada makan-makan ke? Tak ada. Tak ada. Akak bertahan lapar. Tahan lapar. Dia tak adalah kata orang tu macam pedih ke apa, tak adalah. Warna dia cantik lah. Warna dia macam taklah pekat sangat, taklah cair sangat kan. Satu kolej ni. Bukan satu cawan. Like TO lah. TO yang kosong tu lah kan. Cantik. Dia tak macam boteh yang tu kalau kita nak anu tu kita kena tu kan, kena cepat-cepat angkat. Betul. Kan? Kalau lambat angkat kan dia jadi pekat sangat. Ini boleh. Ini tak ada benda, tak perlu kita nak bimbang kan kabut nak angkat ni tak payah. Apa yang akak rasa dukitnya berbala untuk dibeli? Yang pertama untuk kesihatan kita kan. Yalah. Dapat tidur nyenyak, dapat rasa kelainan daripada teh yang lain. Moringa kan banyak anu pun memang khasiatnya memang lebih kan. Badan ringan. Badan ringan. Lepas tu kalau tak buang air besar 2 hari pun dia tak sembelit. Tak adalah berak sembelit. Dia membantu jugalah dengan air masak plain water ni. Kan. Sejak minum ni vertigo tak ada tau. Vertigo kepala pusing. Pusing pening. Macam mata tak boleh celik, rumah berpusing macam tu. Dia minum masa, dia pening sebab cecair pada telinga nak pergi ke otak tak seimbang. Memang hangat sedap. Tapi memang letak kalau nak sedap lagi memang campur madu. Memang campur madu kelulut. Suka kadang campur, kadang tak. Ikut selera. Kadang-kadang teringat nak campur. Ingat kalau pagi tadi dah minum manis, ini tak campur. Kalau pagi tadi tak campur, minum campur. Gitu. Rasa moringa. Bau pandan.